Ipin kata nak beli tilam dan sofa, jadi saya ikut dia pergi jalan-jalan shopping. Sampailah kami ke News House Furniture yang terletak di Bukit Tukung, Ceras. Apa hal ini dua botak ni? Kata nak tengok perawat, tapi buat macam rumah sendiri. Kedai ini agak komplit, apa-apa pun ada. Ipin kata dia berminat nak beli meja makan juga. Nah, saya belanjakan RM60, cukup. Lagi bagi RM1. Okey, pergi bayar. Oops, RM599 rupanya. Alamak, pening. Oh no! Apa macam Ipin? Suka mana satu? Ipin, beli ni. Ada promosi. Beli satu, percuma satu. Okey, biar kami cuba dulu. Perayaan dah habis, tapi masih meriah di sini. Wah, Ipin, pandai kamu duduk relax kat sini. Ai, siapa yang tinggalkan burger di sini? Best lah. Boleh cuba sofa sini sambil makan. Jimat tak perlu makan lunch nanti. Tengok, sofa ni saya paling suka. L-shape sofa Muji. So simple and comfortable. Harga pun hanya RM1990. Tengok, bukan saya saja suka. Kawan saya, Teddy pun suka. Boleh join duduk sekali. Masih muat. Ayah, ini Ipin kata nak cari tilam. Last yang dia beli tilam lipat. Ipin, nanti rumah baru siap, kita bawa opa, okey?